Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nurul Auni binti Zainuddin, nombor matrik D20222104935. Hari ini saya akan menerangkan macam mana untuk kita menjawab senarai semak masalah undi ataupun MPCL. Yang pertama sekali, alat ujian ini bukan satu ujian, tetapi ia merupakan senarai semak masalah-masalah yang kita hadapi. Pengenalan, alat ujian ini dibina oleh Rose Al-Muni bagi mengenal pasti masalah pelajar universiti maupun orang dewasa. Suatu senarai, ia merupakan suatu senarai masalah-masalah yang sering dialami oleh para pelajar dan juga remaja, dan ia juga telah disenaraikan beberapa masalah. Yang pertama iaitu masalah fizikal dan kesihatan, kewangan, sosial dan hiburan, pergaulan dan seks, sosial, psychological, moral dan agama, keluarga, akademi dan kerjaya, penyesuaian serta ekokurikulum dan pengajaran. Selain itu juga, alat ukuran ini sangat sesuai digunakan sebagai prosesi kaunseling individu dan juga dalam pembentukan kelompok, kerana ia bertujuan untuk mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar bagi menyedarkan mereka akan kepentingan berbincang mengenal masalah yang dihadapi bersama dengan kaunselor. Jadi, para guru dan kaunselor juga boleh menggunakan senarai semak ini bagi memahami masalah-masalah para pelajar dalam usaha untuk membantu klien. Kenapa senarai semak masalah ini dibina? Yang pertama adalah untuk membantu kaunselor menjalankan sesi kaunseling dengan klien setelah melihat senarai masalah itu, dan ia memberi perhatian yang wajar terhadap masalah-masalah yang hendak dibincang. Yang kedua adalah untuk memudahkan wawancara kaunseling dengan memberikan pelajar peluang dengan meninjau dan meringkaskan masalah mereka sendiri. Yang ketiga adalah untuk mengkaji pada rancangan tindakan individu, termasuklah masalah yang paling biasa yang dinyatakan oleh pelajar. Itu sebagai asas untuk pembangunan baru dan juga semakan kurikulum serta program bimbingan kaunseling. Tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dalam mengajar kelas biasa dan juga menyarankan pendekatan di mana mereka dapat membina hubungan yang lebih mendalam terhadap murid-murid. Seterusnya adalah untuk melakukan kajian atas masalah pelajar dengan membincangkan masalah yang berkaitan dengan umur, latar belakang sosial dan kemampuan sekolah tersebut. Yang terakhir adalah untuk memahami masalah klien dan juga mengenal pasti klien yang memerlukan kaunseling dan juga tujuan perkembangan kurikulum program berjaya. Seterusnya, kita pergi kepada komponen senarai semak masalah muni MCPL. Bagi komponen senarai semak masalah muni ini, ia terdapat 11 komponen. Itu yang pertama, kesihatan dan pertumbuhan fisiologi. Kedua, kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan. Ketiga, kegiatan sosial, hobi dan juga hiburan. Keempat, pergaulan remaja, perkahwinan dan seks. Kelima, hubungan sosial. Keenam, perhubungan peribadi dan psikologi, iaitu dari segi emosi. Ketujuh, itu rohani, moral dan agama. Kelapan, rumah tangga dan keluarga. Kesembilan, pelajaran dan kerjaya masa depan. Kesepuluh, penyesuaian dalam kerjaya ataupun kerja. Dan yang terakhir adalah kurikulum dan pembelajaran. Seterusnya kita pergi ke langkah untuk menjawab soal senarai semak masalah ini. Langkah yang pertama, isi umur, centina dan tarikh yang mengambil ujian senarai semak. Yang kedua, baca setiap arahan yang diberi. Terdapat 3 arahan.
Dan ketiga, seperti mana yang saya beritahu tadi, ia terdapat 11 kategori item. Yang keempat, baca senarai masalah tersebut dan pilih masalah yang mengganggu klien atau poin anda lah. Yang kelima, langkah yang pertama, baca senarai dengan teliti dan apabila bertemu dengan masalah yang dirasakan mengganggu anda, tandaikan right pertama di ruangan masalah tahap 1 yang disediakan. Langkah yang pertama, isi umur, centina dan tarikh yang mengambil ujian senarai semak. Yang kedua, baca setiap arahan yang diberi. Terdapat 3 arahan. Dan ketiga, seperti mana yang saya beritahu tadi, ia terdapat 11 kategori item. Yang keempat, baca senarai masalah tersebut dan pilih masalah yang mengganggu klien atau poin anda lah. Yang kelima, langkah yang pertama, baca senarai dengan teliti dan apabila bertemu dengan masalah yang dirasakan mengganggu anda, tandaikan right pertama di ruangan masalah tahap 1 yang disediakan. Langkah yang pertama, isi umur, centina dan tarikh yang mengambil ujian senarai semak. Yang kedua, baca setiap arahan yang diberi. Terdapat 3 arahan. Dan ketiga, seperti mana yang saya beritahu tadi, ia terdapat 11 kategori item. Yang keempat, baca senarai masalah tersebut dan pilih masalah yang mengganggu klien atau poin anda lah. Yang kelima, langkah yang pertama, baca senarai dengan teliti dan apabila bertemu dengan masalah yang dirasakan. Langkah kedua, setelah selesai langkah pertama, semak semula masalah-masalah yang telah ditandakan palang pertama, iaitu right, dan pilih mana-mana yang dirasakan betul-betul mengganggu anda dan tandakan masalah-masalah ini dengan palang yang kedua di ruangan masalah tahap kedua. Langkah kedua, setelah selesai langkah pertama, semak semula masalah-masalah yang. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang. Dan selepas itu, anda boleh pergi kembali kepada kaunselor. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang. Dan selepas itu, anda boleh pergi kembali kepada kaunselor. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang. Dan selepas itu, anda boleh pergi kembali kepada kaunselor. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang. Dan selepas itu, anda boleh pergi kembali kepada kaunselor. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab soalan-soalan rumusan di akhir borang. Dan selepas itu, anda boleh pergi kembali kepada kaunselor. Langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Setelah selesai langkah kedua, anda juga perlu menjawab. Ini merupakan lampiran borang-borang yang akan diberi kepada klien. Dan itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.